dua title. Kenapa Raja Sulu lantik Baron Gobek sebagai Raja Sabah, sedangkan dia tahu dia sudah pun dilantik oleh Raja Brunei? Sebab dia menuntut Sabah daripada Brunei, yang Brunei enggan serahkan. Sebab apa? Sebab Sulu sudah mungkir janji, tidak muncul ketika berlakunya pemberontakan. Ini kalau sejarah dibicarakan dalam bentuk ini, saya rasa ianya menarik perhatian, kan? Dan tidaklah berdasarkan andaian, kan? Agak-agak tidak, faktanya ada. Okay, jadi tuan-tuan dan puan, Sulu ada hak tak kat atas Sabah? Tak ada, sebab dia milik Brunei. Brunei tak serah tu. Dan kita boleh tanya orang-orang besar Brunei. Pehin Jamil adalah orang besar yang berhormat, Datuk Pehin Jamil. Pehin ni adalah gelaran orang-orang besar. Dia yang mempertahankan fakta ini. Dia kata, kami Sultan Brunei tidak pernah menyerahkan Sabah kepada Sulu. Jadi kalau kita kembali kepada fakta ini, memang tidak ada locus standi. Maknanya tuntutan Sulu ke atas Sabah adalah tidak sah. Tapi saya nak tanya tuan-tuan dan puan, sehingga hari ini kerajaan Malaysia masih lagi membayar sewa kepada Kesultanan Sulu sebanyak RM5,300 setiap tahun. Kita punya kedutaan di Manila membayar kepada wakil Sultan Sulu RM5,300 setahun sehingga tahun ini. Berarti Malaysia akui tak? Ketika Brunei menolak dakwaan Sabah pernah menjadi milik Sulu, kerajaan Malaysia terus membayar sewaan. Kerana apa? Kerana perjanjian itu mengatakan selamanya. Jadi Malaysia ni merujuk kepada mana? Perjanjian di antara kerajaan Sulu dan Baron Gobek. Sedangkan Brunei tidak pernah mengiktiraf. Saya rasalah kalau Sultan Brunei masuk campur dalam isu ni, dia akan jadi sangat kelam kabut. Alhamdulillah, Sultan Brunei duduk diam je. Sebab apa dia nak ambil tahu? Sebab Sabah pun sudah berada dalam persekutuan Malaysia. Dia tidak ada apa-apa kepentingan. Tapi hakikatnya sejarahnya begitu. Okey, boleh sambung lagi? Sekejap, kita sambung lagi. Sebab tu saya kata memang tak boleh habis dalam satu malam. Okey, ini adalah Sultan Brunei, ya? Okey. Nah, pegang tarikh ni 78. Ya. 1881 Britain bagi mandat kepada North Borneo Company ataupun British East India Company, bagi mandat untuk bentuk kerajaan. Dia sebenarnya syarikat. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengoklah sejarah kita ni, yang menjajah kita ni syarikat. Ya, Belanda yang menjajah Indonesia tu namanya BOC, Baronish East Indies Company. Sebab itu askar-askar Belanda ni, orang Indonesia panggil askar company, kan? Memang betul-betul company. Macam hari ini multinational corporation. Bayangkan kita dijajah oleh Hyundai dan Samsung, macam tu lah. Betul, itulah hakikatnya. Tapi kemudiannya syarikat-syarikat ini kemudiannya jadi proksi kepada kerajaan British dan juga kerajaan Belanda. Jadi pada tahun 1881 kerajaan British lantik company ini untuk menjalankan fungsi-fungsi kerajaan dengan menggunakan pengisytiharan diraja, piagam diraja ataupun Royal Charter. Berarti dia memerintah bagi pihak kerajaan British. Ini 1881. Kita pergi 4 tahun selepasnya, 1885, apa yang berlaku? 1885 ditandatangani satu perjanjian yang dinamakan Protokol Madrid. Protokol Madrid ini ditandatangani oleh kuasa-kuasa besar Eropah masa itu 3, Spanyol, Britain dan Germany. Saya ringkaskan apakah isi kandungan Protokol Madrid. Protokol Madrid ini ialah berlaku pengiktirafan. Sebab untuk mana-mana negara Eropah menjajah mana-mana wilayah di dunia ni, dia mesti diiktiraf oleh kuasa-kuasa besar. Ya. Jadi Protokol Madrid mengiktiraf Spanyol berkuasa ke atas Sulu. Dan British
yang fungsi kerajaannya dilaksanakan oleh British East India Company tadi, berkuasa ke atas Sabah. Dan kita baca artikel 3 dalam protokol menggariskan kerajaan Spanyol menggugurkan semua tuntutan kedaulatan ke atas wilayah Borneo yang dimiliki ataupun pernah dimiliki pada zaman dulu oleh Sultan Sulu, yang membentuk sebahagian wilayah yang ditadbir oleh British North Borneo Company ataupun British East India Company. Apa latar belakang ni? Saya rasa ada yang dah pening. Ada yang dah pening. Ambil nafas sekejap. Ambil nafas sekejap. Tiba-tiba Spanyol berkuasa ke atas Sulu. Sebelumnya rajanya berdaulat. 1885 perjanjian protokol mengiktiraf protokol Madrid mengiktiraf, tuan-tuan ya. Semua perjanjian yang berkaitan dengan Islam ini dibuat di Eropah. Protokol Madrid, perjanjian Madrid, Oslo Accord, isu-isu Palestin pun kat sana. Sama ya. Boleh faham ya? Ada latar belakang ini. Ingat perjanjian di antara Baron Overbeck 22 Jun 1878, sebulan selepas itu, 22 Julai 1878, Sulu dikalahkan oleh Spanyol. Dikalahkan, quote unquote. Jadi Sultan Jamalul Alam yang menandatangani perjanjian dengan Baron Overbeck tadi dipaksa menandatangani perjanjian dengan Spanyol. Perjanjian itu namanya Basis of Peace and Capitulation. Maknanya Sulu mengaku kalah kepada Spanyol. 1878. Tadi mukadimah saya dah kata, mengaku kalah tidak bererti mengaku kalah dan bererti kata yang sebenarnya. Sebab Sultan Jamalul Azam cuma tanda tangan. Bagi dia kata ini tanda tangan perseorangan dia. Bagi Spanyol, ini adalah tanda tangan penyerahan dan kekalahan. Dan kalau ikut hakikat sejarahnya, Spanyol hanya bina 3 kubu tentera dan mereka terkurung dekat situ kerana ketakutan diserang oleh mujahidin Sulu dari masa ke semasa. Okey. Jadi Spanyol sudah kuasai Sulu. Ya. Tetapi penguasaan kata Sulu ini perlu diiktiraf oleh dunia. Maka dibuatlah perjanjian protokol. Maka kuasa-kuasa besar Eropah mengiktiraf Spanyol milik Sulu dan North Borneo sekarang ini menjadi milik British, yang fungsi kerajaannya dijalankan oleh British East India Company. Masih boleh bersabar? Masih boleh bersabar. Baik. Saya nak jam terus pada tahun 1898. 20 tahun selepas itu masuk Amerika Syarikat. Daripada mana datang Amerika Syarikat ni? Ini saya tak buat catatan, tapi 1861 pecah perang saudara dekat Amerika. Utara lawan selatan. Ini masuklah Abraham Lincoln dan semua ni kan. Menang utara. Bermula dari situ, Amerika mula menjadi kuasa besar. Bila dia sudah jadi kuasa besar, dia tengok semua negara-negara Eropah ni ada tanah jajahan. Italy, Germany, France, Netherlands, England, semua ada tanah jajahan. Bersepak seluruh dunia. Amerika Syarikat sebab kuasa besar, macam mana dia tak ada tanah jajahan? Pada tahun 1898 dia dapat kesempatan. 4 tanah jajahan Spanyol, iaitu Cuba, Puerto Rico dekat Caribbean sana, Guam dekat Pasifik, Filipina, sudah bangkit lawan penjajah Spanyol. Maknanya kerajaan Spanyol sudah lemah. Jadi Amerika mencari ruang, mencari peluang. Macam mana nak masuk jarum ni? Amerika akan ambil peluang tu. Sebab itu bila Jepun senyap-senyap belayar nak pergi attack Pearl Harbor 7 Disember 1941, besok tu tentera dia mendarat kat Kota Baru. Amerika dah tahu. Tapi dia tunggu. Dia punya Coast Guard sudah kesan submarine Jepun, sudah kesan. Tapi dia buat tak tahu. Sebab apa? Dia nak kapal terbang Jepun tadi serang Pearl Harbor.
Bila serang Pearl Harbor, boleh istihar perang. Bila istihar perang, dia istihar perang juga ke atas Jerman, maka masuklah Amerika Syarikat dalam Perang Dunia Kedua. Sebab itu Amerika masuk Perang Dunia Kedua 1941, sedangkan Perang Dunia Kedua bermula 1939. 2 tahun terlewat. Sebab tak ada alasan. Alasan dicari-cari. Walaupun 2,000 rakyat dia terbunuh, tak penting. Sebab itu, yang terbunuh dekat World Trade Center 4,000 lebih itu tak penting. Yang penting dia boleh serang Afghanistan. Nak dijadikan sebagai alasan. Jangan-janganlah tak macam itu lah. Kan, salah sebut nanti kan dah tunggu dekat luar. Ini namanya mencari apa? Mencari alasan. Tuan-tuan, apa yang saya cakap ini bukan spekulasi. Dokumen-dokumen sudah diklasifikasi setelah 50 tahun, maka terdedahlah, iaitu Presiden Amerika Roosevelt dah tahu dah 4 kapal pengangkut kapal terbang aircraft carrier sedang menuju Pearl Harbor dengan lebih daripada 500 jet, bukan jet lah, apa ni, aircraft, pesawat tempur fighters. Berlakulah serangan itu. Amerika nak diserang oleh Jepun. Kenapa Jepun serang Amerika? Kita di penilaian sejarah kita pun sekarang sudah tunggang langgang. Siapa yang jahatnya, Jepun ke Amerika? Jepun dia jahat, tapi lebih jahat lagi Amerika. Sebab apa Jepun terpaksa serang Amerika? Dia kenakan embargo. Jepun adalah sebuah negara yang membangun industri dia. Dia tak dapat bekalan getah, tak dapat timah, tak dapat galian. Disekat trade embargo, maka tidak ada jalan lain. Serang Empire British dekat Asia Tenggara, serang Belanda dekat Netherlands East Indies, serang Amerika dekat pangkalannya di Pearl Harbor. Maka dalam tempoh 1 hari, hampir separuh dunia dikuasai oleh Jepun. Hong Kong, Manila, Guam, Kota Baru. Dalam tempoh sebulannya sampai Johor Bahru, 15 Februari jatuh the biggest British military base in the world. 80,000 tentera British letak senjata ketika Lieutenant Adnan bersendirian menghadapi tentera Jepun. Askar Australia melihat daripada jauh bagaimana seorang askar Melayu berdepan dengan 5-6 askar Jepun in hand to hand fighting. Akhirnya mereka berjaya membunuh 2,000 askar Jepun, tuan-tuan dan puan-puan. Lieutenant Adnan dan 400 daripada rakan-rakannya terkorban semua kecuali 4 orang. Dan di Istana Hirohito di Tokyo, Maharaja Jepun telah mengistiharkan rasa hormatnya kepada askar. Ini hebatnya kita ni, ya? Hebatnya kita ni. Serahkan apa ni, orang Melayu ni insya-Allah, kalau ada, kalau diberi peluang, ya, dia akan mempertahankan sebagai anak jantan. Baik. Jadi apa yang berlaku pada tahun 1898, kapal perang Amerika berlayar ke Cuba. Tak tahu apa yang dicarinya. Berlayar ke kawasan perairan milik Sepanyol. Sebab masa tu Cuba berada di bawah takluk Sepanyol. Bila dia berlalu dekat Havana tu, kapal dia meletup, kena bahan letupan. Siapa yang letup kita pun tak tahu. Tetapi 268 kelasi kapal terbunuh, dan dia gunakan insiden itu untuk istihar perang ke atas Sepanyol di semua tanah jajahannya. Bukan saja di Cuba, tapi di Puerto Rico, di Guam dan di Filipina. Dia hantar tentera dia ke Filipina. Berlakulah perang Amerika Spanyol 1898, dan Spanyol dikalahkan di semua medan peperangan. Akhirnya dibuat perjanjian Paris, di mana Spanyol akan serahkan semua tanah jajahan dia dengan harga 20 juta pesos. Dijualnya Filipina kepada Amerika, dan dijualnya sekali Sulu dan Mindanao. Dijualnya sekali. Tetapi sebagaimana biasa, umat Islam Sulu ini, sebagaimana tangkasnya mereka berhadapan dengan Spanyol, mereka juga telah berjihad melawan Amerika. Bermula daripada tahun 1989 sehingga tahun 1915, ribuan umat Islam Sulu terbunuh. Dan
dan tentera Amerika mengakui inilah kali pertama mereka berdepan dengan a very indomitable enemy, satu musuh yang mereka hormat sebagaimana mereka menghadapi Red Indian pada zaman itu. Dan orang-orang Sulu, tuan-tuan dan puan, adalah orang Islam yang pertama diperangi oleh Amerika di dunia. Sebab itu bila bercakap tentang Sulu, saya mempunyai satu tanggapan yang positif semua. Yang buat hal tu buat hal lah. Tetapi nilai dan kualiti sejarah umat Islam Sulu ni adalah sesuatu yang kita semua patut banggakan. Mereka dibunuh dalam satu peperangan nama Bud Baksak dan Bud Daju. Ribuan umat Islam disembelih kerana mereka enggan menyerah kalah. Semuanya, termasuk isteri dan anak-anak, semuanya dihapuskan. Gambar-gambarnya tuan-tuan boleh tengok, Google saja, Bud Baksak, Bud Daju. Google, saya tak sempat nak masuk. Bergelimpangan mayat-mayat umat Islam Sulu. Sehingga kekalahan ini menyebabkan Kesultanan Sulu dihapuskan pada tahun 1915. Dihapuskan. Okey. Jadi dakwaan bahawa Sulu memiliki Sabah ni semakin mudah. Kerana pada tahun 1915 Kesultanan Sulu telah pun dihapuskan, dilupuskan. Tetapi sekali lagi saya nak beritahu dengan tuan-tuan dan puan-puan, dilupuskan oleh Amerika. Apakah bermakna Kesultanan Sulu lupus disebabkan dilupuskan oleh kuasa barat? Tidak. Kesultanan Sulu tetap wujud. Sama ada ia diiktiraf atau tidak. Kan? Sama ada diiktiraf atau tidak, itu tak penting. Bagi mereka, ianya adalah satu warisan yang patut dipertahankan. Dia wujud. Ya? Okey. Last sekali sebelum kita tamat pusing yang pertama, 1941 tadi, Jepun datang. Amerika kalah. Dikalahkan. 1945 dia kembali setahun selepas itu, 1946, 4 Julai 1946, Amerika istihar Filipina. Yang itu tak apalah, tetapi dimasukkan Sulu dan Mindanao sekali. Apa hak dia untuk masukkan Sulu dan Mindanao sekali dalam Republik Filipina? Sedangkan Sulu dan Mindanao tidak pernah mengaku tunduk kepada Sepanyol, tidak pernah mengaku tunduk kepada Amerika, tiba-tiba dimasukkan sekali ke dalam Republik Filipina. Satu referendum dibuat. Referendum, adakah Mindanao nak merdeka ataupun kekal di bawah Republik Filipina? Keputusannya rakyat Mindanao nak keluar. Mereka tidak pernah mengakui sebahagian daripada kerajaan Sepanyol di Filipina. Mereka tak pernah. Tapi apakah keputusan ini dihormati oleh dunia? Tidak. Sebagaimana Kashmir juga tidak pernah dihormati. Kashmir juga buat referendum pemungutan suara 1948. Sama ada nak dengan India atau nak dengan Pakistan. Keputusannya dua daerah, Jammu dan Kashmir, nak bersama Pakistan. Apakah bangsa-bangsa bersatu meraihkannya? Tak. Bayangkan 1963 Sabah buat referendum. Keputusannya Sabah nak bersama dengan Malaysia. Cuba kalau ianya tak diraihkan, Tokontan kantinglah Sabah sehingga hari ini direbutkan oleh Malaysia dan Sulu. Tapi inilah ketidakadilan yang berlaku. Itu setakat 1940. 1950 pilihan raya presiden yang pertama di Filipina. Senator Macapagal bertanding untuk menjadi presiden. Bila dia jadi presiden, tuan-tuan dan puan-puan tahu apa manifesto dia? Sulu harus dikembalikan kepada Filipina. Sebab apa? Bukan Sulu, Sabah harus dikembalikan kepada Filipina. Sebab apa? Sebab Sulu ni, Sabah ni dulu milik Sulu. Cuba kita perhatikan, kerajaan atau Kesultanan Sulu sudah dilupuskan oleh Filipina 1915. Tiba-tiba bila buat kempen pilihan raya presiden, dia jadikan manifesto, kalau saya menang jadi presiden, saya akan pastikan Sulu, Sabah akan menjadi milik Filipina. Sebab apa? Dia dulu adalah waris Kesultanan Sulu.
Dia menang tuan-tuan pilihan raya. Menang jadi presiden. Dia jadi presiden. Apa pengajaran kat sini? Kesultanan Sulu dipergunakan oleh Filipina hanya untuk mengabsahkan tuntutannya ke atas Sabah. Berarti Kesultanan Sulu ini hanya menjadi alat. Dia tidak iktiraf, tapi di masa yang sama dipergunakan. Apabila ada kesempatan saja dia akan pergunakan untuk menuntut Sabah daripada Malaysia. Cerita tak berakhir. Kita akan tengok apa yang berlaku pada zaman Marcos. Apa yang berlaku apabila tertubuhnya Malaysia 1963. Apabila Soekarno mengisytiharkan ganyang Malaysia, konfrontasi, apa sikap Filipina, apa yang berlaku, pembunuhan beramai-ramai, Jabida massacre, sehinggalah berlakunya tragedi Lahad dan kita akan sambung pada ceramah yang akan datang, insyaAllah. Boleh? Boleh, insyaAllah. Jadi kesimpulannya beginilah tuan-tuan, ya. Kalau kita kembali kepada sejarah, maka kita lihat umat Islam bertelaga kerana dipermainkan oleh musuh-musuh. Mereka membahagi-bahagikan kita ni. Cerita yang sama berlaku di Palestin, di Timur Tengah, yang berlaku di Afrika Utara, sama dengan apa yang berlaku di Nusantara. Jadi sejarah kita telah menimbulkan duka yang sangat dalam. Jadi kalau kita nak selesaikan masalah ini, kita kena kembali kepada prinsip asas. Apa dia? Innamal mu'minuna. Kita tak boleh jadikan peristiwa-peristiwa sejarah itu sebagai asas untuk kita mengambil keputusan. Sebaliknya, hendaklah kita kembali kepada prinsip persaudaraan Islam. Hak mesti dikembalikan. Dan kita kata bukan kita kena kembalikan Sabah kepada Sulu. Tidak. Hak mereka diiktiraf dan diraikan. Setakat mana hak mereka itu perlu diiktiraf? Mereka perlu pembelaan. Di masa yang sama kita kena pertahankan kedaulatan kita dalam konteks negara bangsa Malaysia. Saya tak nafikan. Setiap inci daripada bumi Sabah itu mesti dipertahankan. Tetapi kita kena juga lihat hak umat Islam secara keseluruhan. Kita kena lihat bagaimana umat Islam Sulu itu dianiaya dan dizalimi. Sebagaimana Mindanao juga dianiaya dan dizalimi 500 tahun lamanya. Sedangkan mereka menjadi benteng kepada umat ini selama itu. Yang menjadikan umat Islam terus ampuh di Nusantara sebelah barat ini kerana benteng-benteng yang mereka bentuk di sebelah ini. Kita kena lihat balik sejarah. Dan kita kena bela umat Islam ini tanpa mengira ras dan suku. Ya, tidak bermakna kita kena gadaikan tanah air kita dengan kedaulatan. Itu kita tidak boleh berkompromi. Tapi kedua-dua pihak perlu kembali untuk melihat bagaimana semangat ukhuwah ini untuk membantu satu sama lain, membela satu sama lain boleh terus diraikan. Bukan dengan memberi IC, minta maaf. Bukan dengan memberi IC, minta maaf. Itulah antara punca kepada kemelut yang berlaku pada hari ini. Menjanjikan sesuatu yang mustahil dan tak mudah. Sama. Apa yang berlaku, kita kena bela umat Islam yang tertindas, terutama di kawasan-kawasan yang pada hari ini berada di bawah kewenangan negara-negara bukan Islam. Thailand, Patani contohnya, kan? Sulu, Mindanao di bawah kerajaan Filipina. Mereka ini perlu dibela dengan sokongan ekonomi, dengan membuat rundingan-rundingan, negotiation dengan kerajaan Filipina untuk memastikan umat Islam di Filipina terbela dan dipelihara nasibnya. Bayangkan tuan-tuan dan puan, Mindanao adalah sebuah pulau yang kaya dengan sumber aslinya, dengan natural gasnya, dengan minyaknya. Tetapi 90% daripada sumber kekayaan Mindanao itu diangkut ke Manila. Sebab itu Mindanao terus miskin sehingga hari ini. Itulah yang perlu kita address. Kemiskinan, peminggiran umat Islam di Sulu, itu yang perlu kita address, kerana mereka ini sudah menjadi benteng kepada Islam sejak ratusan tahun yang lalu. Jadi saya suka melihat isu ini dari sudut sejarah supaya kita lebih berlaku adil. Bukan untuk menggadaikan prinsip, bukan untuk menggadaikan kedaulatan negara kita. Tidak, bukan itu penyelesaiannya.
itu tidak akan membawa kita ke mana-mana. Sejarah bukanlah menjadi asas untuk kita mencari penyelesaian kepada isu. Ianya adalah suatu yang sangat terlalu disebabkan dari campur tangan daripada Barat. Bayangkan Britain, Germany, Spanyol, Amerika Syarikat, semuanya telah memainkan peranan mengadu domba umat Islam di rantau sebelah sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan-tuan dan puan nak melihat kembali sejarah kita, saya telah usahakan untuk menulisnya daripada perspektif kita umat Islam, dari perspektif dakwah dan jihadnya. Jilid yang pertama sudah terbit. Jilid yang kelima, Perang Aceh, dia bagaimana Selok Membunuhnya menggunakan jarumnya untuk mengalahkan umat Islam Aceh yang tidak juga kalah kerana mereka berjihad lawan Belanda 80 tahun lamanya. Dan gerakan Islam penggerak kemerdekaan Indonesia, ini kita lihat bagaimana peranan-peranan ulama seperti Haji Rasul, almarhum Buya Hamka, Pak Nasir, Agus Salim, semuanya dibicarakan kembali dalam bentuk yang segar dalam konteks umat Islam di Nusantara, bukan dalam konteks Indonesia, bukan dalam konteks Indonesia, bukan dalam konteks negara bangsa. Jadi boleh dapat beberapa naskah, saya ada bawa 5 ke satu tajuk ini. Sekian, minta maaf kerana mengambil masa yang lebih dan juga mungkin penjelasan yang agak detail akademik, ya, supaya kita dapat menghayatinya dengan baik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.